And benda-benda yang perlu tapi terbeli yang tidak perlu. Macam biasalah. Mana koyak? Alam, dah jadi belacan ke koyak? Belum lagi kan? Belum belacan lagi kan? Nampak baju aku kepuk-kepuk lagi. On point lagi lah kau punya. Ay, mai. Bersama pokok saya. Nanti kita nak buat mojito. Apa kita hari ni? Ni baju bandel ke? Tengok dekat. Kata tak mau beli ke tengok. Murah je weh. Lagi murah itulah. daripada kau beli dekat kedai. Kalau kat kedai kan 15, 20. Macam biasalah sepadan dengan kita punya baju tema hari ni kepuk-kepuk. Ni pun beli dekat bandar ni Kabusir Kota Damansara RM10. Ular kau? Ni corak ular. Aku paling suka ular. Kedua suka leopard. Ni cardigan. Cantik tak? Macam Mak Datin kau ya. Boyai. Gimana pakai baju gitu tu? Cardigan ni leher besar, kau kena pakai dengan inner lah. Cantik. Berapa ringgit ni? RM10. Tangan dia kembang-kembang, tapi dia punya armhole dia kecil. Dia kembang dekat bawah tu je lah. Cantik ni kau pakai. Dia macam agogo lah, dia punya kembang. Pakai jeans. Comel. Aku rasa aku paling cegak. Ni kena pakai kain kosong lah. Kalau kau tak suka ni? Aku suka leopard tu, cuma tak berani lah pakai dah. Dah tua, bukan dah tua. Bagi engkau je lah yang muda-muda pakai. Ni lawa. Ni seterusnya. Ini pun ya Allah murah RM10. Tak ada orang nak beli. Ni kan macam orang sekarang tu. Ni koket dekat bahu dia kan. Sebenarnya dia terbuka. Ini lawa. Macam ni. Cantik. Kau kena pakai dengan inner. Lawa lah. Yang ni lawa. Cantik. Dia favourite aku lah. Kalau aku shopping bandar aku suka chiffon. Jarang-jarang sebab sejuk. Tapi ramai orang tak suka. Kena pakai inner. Sejuk lah. Cantik. Ni berapa ringgit? RM10. Cantik kan? Ni 2 helai je. Boleh je. Pasal pertama. Yang ini pasal kedua. Bye. Gadis Glamour Bundle Shop. Dah pandai tengok lah. Cok. Aku tak pandai weh. Aku tengok je. Lepas tu aku macam mana aku nak lock baju ni. Cantik. Sekarang aku dah reti dah. Aku akan masuk dekat kedai yang tak banyak buyer. Sebab senang aku nak lock baju. Sebab kalau viewers dia sampai 100 lebih tu aku tak belilah. Ramai sangat. Baguslah membantu orang yang tukang buat live tu. Ni selai je. Kepuk-kepuk. Skirt je. Skirt. Chiffon. Nampak ke aku cakap aku favourite chiffon? Cantik lah. Weh, comelnya. Pandai pilih. Cantik. Nice. Nampak tak? Cantik. Kepuk-kepuk kat bawah tu. Kain dia macam tutu Tak tutu. Bukan tutu. Chiffon lah. Chiffon. Kan bukan tutu kan? Bukan. Tak kembang sangat. Okay, just nice. Tak adalah meriah sangat. Okay. Tak rasa RM10 kot. Ke RM5? Dalam dia dah dapat dengan dia punya tu kan? Dah ada lain. Tak. Berapa ringgit? Tak ingat. Nanti aku tulis. Tak. Tu apa dia borong tu banyak ni, besar ni. Kedai bandar ketiga. Ni yang kata tak mau beli tu. Tak, yang ini kedai dia murah. Ini nanti aku share korang kat kedai ni. Ini aku rasa RM2, RM3 je weh. Cantiknya. Kalau kau pandai bergaya memang cantik. Ini cantik weh, serius cantik. Macam kain orang zaman-zaman dulu, klasik. Berapa ringgit ni? Bawah RM10. Baju kedua, lembut aja. Molek tak? Leher besar, macam biasa pakai inner. Sejuk. Selesa. Boleh pakai pergi pantai, skirt putih. Santai-santai. Tangan dia lebar. Ketiak tak basah. Kau main ni pakai kain kosong lah. Kat bandar ni kena pandai cari kan. Kau tak jumpa lah sekarang ni macam ni pun jual RM20 tau. Betul. Yang ini mesti korang terkejut harga dia berapa. Kau teka berapa ringgit. Ini RM1. Aku tak pernah lah jumpa orang jual bandar ni. Cantik ni kalau kau pandai gaya kan memang cantik. Dia pandai. Nasib saya tak jual RM5. Kata RM5 tu asam, beli asam. Ni, comel dah Ni lawa. Ni, macam tali kasut sikit. Ni tak ingat lah berapa ringgit pun, murah juga ni, semua bawah RM10. Tak cantik kan tangan dia? Dan ni semua bawah RM10. Pandai pilih. Comel ni kan? Okey tak koyak? Cantik memang cantik. Untuk orang badan kecil cantik. Ni pakai dengan jeans. Ni corak-corak Korea ni. Kau tahu kedai bandar lain kalau jual flower ni tak 10-15. Sekarang kan tengah pun ada, 28 pun ada. Kan tengah musim kau ni kan, bunga-bunga. Musim ke? Ni korang pakai baggy-baggy, tapi aku tahu baju jarang tak ramai peminat. Kalau kau free hair, kau pakai singlet aja dalam tu. Ni baju jaring weh. Ni betul jaring. Buat sauk ikat ni. Ni macam baju orang pergi kelab malam ke? Yelah kot, kita tak pernah pergi kelab malam.
lah malam aku tak nak pergi. Tak tahu pula. Tak ada, kalbu malam ni tak pernah pergi. Cantik, corak dia cantik. Cuma seksi lah. Ni saiz baby lah. Aduh. Halus. Ni XS. Dia boleh mengembang sampai double XL ni. Ini kalau aku pakai seksa. Tengok. Oh, ini ala-ala Korea weh. Ini murah, boleh lah pakai tengok wayang kan. Dalam gatal tak? Kita cuba. Lembut dia. Kita boleh pergi luar negara hari ni juga. RM1? Murah. Weh, ini macam kilauan. Ni crop top. Pun tak ada orang beli. Kalau kau pandai bergaya, cantik weh. Leher apa tudung yang jangan masuk dalam ke macam kau pakai sekarang. Muslimah. Boleh. Comel. Habis dah. Kalau baru sampai. Tadi aku unboxing parcel. Ui, ni baju sok ikan. Mana tiba? Kau ni tengok aku nak tengok ni. Gambar dia beli baju sauk ikan. Kalau Ni kan ni boleh. Korang lepas tak guna baju ni, kau boleh buat sauk ikan. tak baik Sauk lah ikan. kau ni. Cantik weh ni. Aduh. Korang tengok ni dia beli baju apa. Baju bulu-bulu. Baju bulu-bulu. Ini kau nak pergi tempat lelaki kau kat Poland ke? Kau hina aku ni koyak sekarang ni. Tak ada. Lagi mana lagi baju? Bahan kau lah. Ni baju ni. Ni baju zaman kain-kain ni zaman aku dengan Mek dulu ni. Maksudnya kau dah tua aku. Zaman beli dekat Times Square. Kau ni kerja nak mengkerja aku je. Ni kau tengok ni. Dia punya repuk dia. Dia bajet princess tadi. Kau tengok ni malam-malam dia tengok live. Padahal semalam kau cakap dengan aku apa? Dah aku tak mau beli dah. Kau jangan share kat aku live. Malam tadi memang aku tak beli. Tengok ni. Ni lawa. Ni macam baju mak-mak kita kan. Oi, kau. Ni. Yang ini paling aku tak boleh tahan ni. Apa nyamuk ni? Oi. Leopard? Kau tak pakai baju leopard ke? Baju macam Mak Datin tu. Kusti. Ni baju ular. Cantik je. Cantik ular tu. Ni. Cantik. Ni parcel. Beli baju bundle light. Jadi apa kita hari ni? Hari ni kita membeli, aku tak ingat lah ni dari kedai mana. Kenapa tak ingat? Cuba kau cakap. Berdebah tiap kali pasal sampai. Tak tahu kau beli apa. Berdebah. Kau yang Tak tahu awak beli apa. Ni beli kat mana? Live? light. Ni berat weh. Berat sebab apa? Sebab banyak. Oh bukan, ni jeans. Oh. Bukan blouse. Ni bundle lah. Ni bundle. Nak tengok ke? Nak lah. Kita nak tengok. Nak tengok. Kau beli hari-hari. Mana ada hari-hari. Bukanlah beli hari-hari. Maksudnya parcel tu sampai hari-hari ya. Buka pintu. Ada parcel. Nanti laki aku baju. Dia tengok aku punya TikTok ni. Dia cakap yang aku beli hari-hari. Oh jangan. Ini kau rasa dia buat sendiri ke? Tak, Dia tak. memang dia bundle. Cantik. Tebal kain? Tak, just nice. Cantik. Apa ni orang panggil? Apa nama tu? Apa ya orang panggil? Denim dress. Denim. Tak boleh pakai lagi pun. Nanti lepas ni. Sabarlah. Sabar dulu. Beli dulu. Kita atur-atur dulu. Kita atur dulu. Siap-siap. Siap-siap. Ni. Aku tak ingat harga dia sebab ni mahal sikit kan denim kan. Belakang 20 kot. Dia tulis kat belakang tu 20. 20 ke? Tapi kalau jean ni kat mana-mana pun memang mahal lah. Betul. Tapi nampak tak berapa tebal kan? Okey, ni sesuai untuk daily. Cuba pegang kain dia. Tengok. Nipis. Susah kan nak cari nipis kan? Tak, orang tak berapi lah kau kat dalam tu. Cantik ni. Cantik, memang cantik. Aku pilih mestilah cantik. Ni tebal sikit tapi tak tebal sangat lah. Just nice. Ni macam Mek buat dulu kan kita tu kan. Kan ada tu kinafo pun apa. Dah nampak dah? Dah nampak. Nampak apa? Aku rasa dah tahu dah dia beli baju tu bagi perempuan tu. Sudah tahu dah. Susah nak jumpa. Yeah. Ni denim skirt. Bukan jump skirt. Jumpsuit seluar, jump skirt. Yelah selalu kebanyakannya yang Seluar. Aku tak suka seluar. Kau suka ke? Aku tak suka. Aku ada tapi aku tak minat. Ni kat luar aku pakai baju putih dia Ti. Cantik ni Ti. Alah, macam mana aku nak tunjuk? Kena ada hater ke? Cantik.
Ish, macam mana aku nak tunjuk ni? Masih Dia macam ni. pegang. Tak payah, duduk sana. Sibuklah kau. Oh, kita baru nak tolong. Dia macam ni. Kelihatan dia macam ni. Belakang dia bersilang sikit je. Macam tu. Pas belakang dengan bawah dia ada getah. Sekak ai. Kita nak pergi dating. Mana boleh pakai sesi Lawa. seterusnya. Ayatnya. Sama gandai tu. Kau cuma cantik. Kalau tak cantik, aku tak beli. Ni saya besar. Boleh pakai bagi-bagi. Comel tak? Ni comel. Ni comel gila. Mana depan, mana belakang? Ni depan. Belakang dia betul. Tak nak yang macam ada skru tu. Aku dah ada banyak dah yang tu. Ni satu kedai ah? Satu kedai. Cantik ni. Belakang dia macam Lawa baju dia. belakang dia macam ni. Unik. Ni tepi dia. Boleh buka. Ada dua butang. Yang ni keras sikit. Tapi lembut juga ni. Tak nak tukar sana. Cantik. Tengok tu. Pandainya. Pandai tak pilih. Mesti lama dia tu buka dalam TikTok ni. Ya. kan? Sehari lah 3-4 jam aku dalam live. Aku dapat Kalau baju aku pergi bandar pun kau perlu. lah baju dia. Ni kau boleh pakai ni. Sekarang kan? Cuba tak? Tali dia ni ada poket. Kecil je poket dia. Tengok yang terakhir. Nak habis dah. Lepas tu, lepas ni kita puasa shopping, tunggu gaji, seterusnya. Suami kita marah dia beli ni. Dah hari-hari beli je. Tak, ni bandar. Bandar harga lain. Kalau kau beli baju baru, kau beli dekat TikTok shop ke, kau beli dekat kedai ke, satu baju dah 60, 70. Ni baru berapa ringgit? Bini boleh dapat satu like kat kedai. Banyak. Betul. Aku cakap seronok beli baju kat bandar ni. Yang ni kontok sikit lah. Ya. Ni mini. Lah, wig kena panjang. Aku pun laju je. Lock. Kamu nanti cantik. Hari ni semua lawa. Semua lawa. Semua cantik. Ni efek-efek tengok live. Tengok je. Dia ready masuk nombor. Tangan dia siap-siap. Seller kata 201. Berebut. Kalau kita nak review ni baju bandar. Baju bandar yang kita beli hari tu dekat Darul Live. Aku tak ingat berapa ringgit. Dia lengan pendek. Itu saja. Senyumlah. Buat video kan? Ting. Settle dah kita punya unboxing kali ni. Nanti kita tunggu barang-barang seterusnya. Atri, take. Rupanya lah kau ni. Apa kita hari ini? Hari ni kita akan unboxing baju daripada kedai Wani Bandar. Nanti aku tulis dekat dalam video. Kita episod berapa? Tak tahulah. Kan laki kita tak ada kat sini. Tak ada nak bawa di kedai dah. Kita shopping lah online. Dah. Oh, blouse ni RM2 je. Cantik. Nampak? Tak ada lengan. RM2. Cantik lah tu. Off shoulder. Off shoulder. Off shoulder. Lepas tu dia ada lengan ni. Ada pun lengan pendek. Blouse lengan pendek. Wah, ni cantik. Comel. Ni kita suka ni. Ni kita suka. Ni chiffon. Awak tak banyak ada baju biru kan? Aku tak suka sangat warna hijau-hijau macam ni. Macam tak sesuai dengan aku. RM2. Ni RM2. Cantik. Ni satin punya kemeja. Ada kucing. Yang ini jarang cotton. Oh, I like. Jarang-jarang ni I like. Tunjuk. Ini RM10. Yang ini daripada kedai ada hari tu, kedai yang murah tu. Ni beli tak banyak sebab aku dah malam-malam dah mengantuk dah. Mata aku dah kelam-kelam WhatsApp dah. Kau mata kelap-kelap pun boleh shopping lagi Murah. Ni. Semua. Cantik. Oh, ini kecut-kecut belaka ni. Halusnya lah Cantiknya. Hai kecil. Ini kalau korang iron ni, cantik ni. Berapa ringgit? Dua ke RM1? Baju masuk angin ni namanya. Ni yang kedua. Kalah tengok ni. Ni macam corak-corak baju kurung kan? Aku suka baju macam ni sebab sejuk. Yalah. Ni yang kedua. Ni apa namanya ya? Crop top ke koyak? Cantik lah yang ni. Ni RM6. Ni macam orang kait-kait tu kan? Ini crochet.
Crochet ke knitwear? Macam tarik dia punya yang dekat dada tu. Dada mana dada? Dada Kreatif lah untuk orang yang siapa-siapa yang tak pakai tak pakai baju. baju. Ya tak. Kau jangan main-main. Free hair tu lah kan. Seksi sikit crop top kita panggil. Gitu. Yang ini berapa ringgit? RM2. Ini macam ala-ala Harry Potter je. Harry Potter? Kita kan nak pergi luar negara. Allah. Aku kan dah cakap dah. Hari tu aku beli baju bulu-bulu kedai ni juga. Aku cakap aku nak pergi luar negara. Kau nak follow laki kau kan? Dah pergi mana? Poland. Halu-halu semua baju dia semua. Kau tak nak? Halu-halu. Itu baju dia sebelah peha aku je. Itu saja untuk hari ni. Alah, dah habis. Macam sikit sangat kan? Aku patut beli banyak lagi. Inilah hasil kita shopping dekat baju Bandar. Cantik ke? Cantik. Nanti korang tunggulah OOTD aku. Tapi tak adalah macam influencer macam Aina Abdul tu. Kau kenal tak? Ya, dah kenal lah. Kita pakai baju biasa-biasa normal-normal. Itu saja. Mari kita shopping lagi. Baju macam ni? Kat situ berlambak orang gaji kurung kalau kau nak tahu. Tak, dia lah macam kan. Dulu masa zaman aku isi kan. Orang pun takut nak pergi dah sebab kat situ terlalu banyak. Banyak branding kan. Takut dah. Hari ni hari Sabtu geng. Kita nak pergi ke My Town kejap lagi. Makan-makan. Tak ada lagi mama makan ni. Tak ada mood hari ni sebenarnya. Tak tahu kenapa tak ada mood. Kenapa awak tak ada mood? Kenapa awak tak ada mood? Alah, semacam tak sebab baca komen dekat TikTok tu bodoh-bodoh mereka ni. Diorang tu dah start nak bully cyber lah tu, kan? Bukan, sebab kadang-kadang bukan ada topik-topik tak apa-apa je pun. Tapi baca komen kan macam orang tak sekolah. Macam orang tak sekolah tau. Pelik lah. Orang yang korang tak sekolah ke? Pelik kan? Kenapa diorang boleh komen macam itu? Ni outfit kita hari ni. Kita pakai bag baru, skirt baru dengan baju Bandar. Kita dah sampai dah dekat sini. Nabil Hotpot, My Town. Jauh tak kita berjalan goyang? Jauh, sejam perjalanan naik MRT. Gogreh sampai. Sampai lapar. Lapar dah ke? Dia bagi aku ni tadi. Ni nama dia apron. Ni apron kalau kotor. Kalau nak makan nanti pakai apron. Tunggu makanan lah. Makanan tak sampai lagi. Koyah tengah ambil. Air kau nak air apa? Ni Koyah ambil. Weh, air kau nak air apa? Aku ambil kan pun boleh. Ni. Air kau nak air apa? Aku ambil kan pun boleh. Air kena ambil sendiri kan? Nanti aku ambil. Aku ambil, boleh aku pergi. Sekejap aku nak ambil. Aku benda tu. Saya kau tak ambil? Aku nak ambil kan? Kau nak habis. Shot tak koyak? Sebenarnya lah. Sejuk-sejuk macam ni kan? Bakar-bakar. Sudah kan? Ni ramai-ramai Rio tangan bersilang ni kalau ada uli. Tak tahu aku kena bersilang macam mana. Yang ini pun aku pening. Aku pening makan benda ni. Kenapa tu? Ayam. Ni lah, aku dah tuang dalam ni. Boleh. Terima kasih. Aiskrim ada, lepas tu ada takoyaki ada. Aku tengok ramai ambil takoyaki dia tu. Nanti kan ambil aiskrim. Aiskrim? Buat apa ambil aiskrim? Last sekali. Oh, over kan? Dah dapat makan kau pergi lah. Kena makan kot. Kau pasti ke daging bukan rusa? Beef. Ha? Beef. Beef.
Dia dah fix. Kalau left, dia bilang tadi habis. Kita kacau-kacau. Okey Goya? Okey. Tak banyak sangat ke kuah tu? Dah macam mi kuah dah tengok bawangnya tu. Sedap Goya? Goya, mantap Goya. Tak larang nak panggang dah. Ha? Tak larang Panggang dah. Sedap. So kita buat sup je lah. Jadi kalau lemah daya fokus tak boleh lah. Jam. Kita orang nak balik tu. Lalu yang sini ke? Tapi tengok ada yang mati. Saja kita patah balik. Dah lah dua-dua pun tak pandai akak jalan ni kau ya. Dah buka dah tu. Ni. Tak pernah ni kita orang jumpa benda ni. Sepatutnya tak ada dia kena buat saya buat ni. Ha, ada laluan lain. Kedai? Oh. Keluar kat mana? Thank you. So kat sini. Sebenarnya dia dekat sini. Kat bawah tu. Terus masuk dalam mall.